Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ayat nombor 15 daripada surah Ghafir. Rafi'ud darajati dzul 'arsy yulqir ruh min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi liyunzira yawmat talaq. Rafi'ud darajati dzul 'arsy, dialah yang meninggikan segala darjat hambanya, dan dialah empunya arasy. Iaitu Allah meninggikan hamba di dunia maupun di akhirat kelak, dan dialah mempunyai arasy, makhluk yang besar. Bila kita sebut arasy ni, satu makhluk yang besar, yang mana Allah di arasy. Sebab tu Allah Ta'ala pilih di antara nama dia Ar-Rahman 'alal 'arsy. Sebab apa Allah Ta'ala tak sebut Allah 'alal 'arsy? Tak ada lah Quran tak. Ada Ar-Rahman 'alal 'arsy, ada. Kerana Ar-Rahman 'alal 'arsy itu pemurahnya Allah Ta'ala, meliputi segala-galanya. Kalau kita nak takwil Ar-Rahman 'alal 'arsy, itulah takwil yang paling bagus sekali. Kalau kita nak takwil lah. Kalau kita nak takwil. Kalau nak kata Tuhan ada atas arah tu, dengan segala kebesaran dia lah, dengan kehebatan dia. Tapi kalau nak takwil Ar-Rahmanu 'alal 'arsy, begitulah makna dia. Baik. Dan oleh kerana kerajaan dan khazanah Tuhan ni besar, maka dia mampu meninggikan darjat hamba-hambanya yang dia pilih. Yulqir ruhu min amrihi 'ala man yasha', dan dia mengurniakan, memberi wahyu kepada arahannya, kepada siapa dengan arahannya, daripada arahannya pada siapa yang dia kehendaki. 'Ala man yasha'u min ibadihi, daripada hambanya. Ruh di sini maknanya wahyu. Yulqir ruh. Ruh dalam ayat ni maknanya wahyu. Sebab wahyu tu adalah ruh kepada kita. Anda kata kalau kita tidak ambil Quran lah kehidupan kita tu, kita dianggap sebagai orang yang mati. Orang yang mati. Mati tu di sini mati manusia ni hidup boleh menyawa, tapi jiwa tu mati. Hati tu mati. Maka orang yang tak ambil Quran sebagai kehidupan, pedoman hidup dia ni, dia dianggap sebagai mati. Walaupun diri dia tu hidup. Ruh dalam ayat ni maknanya wahyu. Kerana wahyu tu adalah ruh kepada kita, makanan kepada ruh kita. Iaitu Allah Ta'ala beri wahyu dengan izinnya pada siapa je dia nak. 'Ala man yasha'u min ibadihi, pada siapa dia nak. Di atas usaha dia, di atas sungguhnya dia. Jadi Allah Ta'ala pilih dia kerana usaha dia. Bersungguhnya dia dalam menerima kebenaran, Allah Ta'ala memilih dia dalam wahyu Allah Ta'ala itu sendiri. Liyunzira yawmat talaq, untuk memberi peringatan kepada hari yang tidak akan bertemu balasan aman, untuk menerima balasan tentang hari yang dia akan bertemu dengan balasan dia. Yawmat talaq. At-talaq di sini ni iaitu yakin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terima balasan. Maka tujuan Allah Ta'ala kurniakan wahyu ni untuk beri peringatan kepada manusia lah, tentang hari yang mana bertemu dengan Allah Ta'ala untuk dibalas apa yang mereka buat. Dan peringatan tu pada kebiasaannya diberi kepada manusia yang ingkar di atas wahyu yang disampaikan.
Kalau dalam Quran ni, kalau sebut peringatan, beringat, inzar, makna kata diberi pada orang lawan Allah Ta'ala. Kerana pada hak menerima dakwah ni, dia sebut tabsyir, iaitu berita gembira. Pada hak terima dakwah ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri berita gembira. Bismillah. Pada yang melawan dakwah ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri inzar, peringatan pada dia. Mana kata siapa yang tidak ikut arahan dalam wahyu tidak akan selamat di akhirat. Walaupun dia memiliki segala harta di dunia, apa yang dia miliki itu tidak akan memberi kesan apa-apa pun kepada dia di negeri akhirat. Kerana apa yang dia miliki itu, apabila mari sahaja akhirat, maka tidak ada guna lagi di atas apa yang dimiliki. Mana-mana manusia pun yang memiliki apa-apa sahaja di dunia, apabila mari sahaja akhirat, maka segala dunia dia tu tak pakai kira habis licin. Orang Kelantan kata tak nak kira. Apabila mari yaumat talaq, itu hari pertemuan. Pertemuan ni juga maksud pertemuan ahli keluarga. Tu pertemuan juga. Di hari akhirat pun mereka akan jumpa lah. Bukan keluarga saja, akan jumpa Nabi. Dia berjumpa habis dengan orang-orang mereka buat zalim. Kalau ada mereka buat zalim dengan orang. Dan yaumut talaq, berjumpa juga makna kata hari itu ruh akan bertemu dengan tubuh semula. Allah Ta'ala akan masuk semula ruh. Maka mereka yang buat syirik, dia pula akan jumpa dengan barang yang disyirikkan dia. Dah muka dunia mula, dia suruh ruh Nabi, ruh puja, ruh wali, Allah Ta'ala panggil belakang. Nabi hak dia puja, wali hak dia puja, malaikat hak dia puja, jin hak dia puja. Untuk soal jawab. Kalau Nabi, Allah Ta'ala panggil Nabi, bagaimana Tuhan cerita dalam Quran lah. Panggil Nabi Isa, apa yang mereka buat, apa yang kamu suruh dia ni, sembah Allah Ta'ala, aku suruh sembah kamu. Maka Nabi-Nabi itu akan jawab lah dengan jawapan yang betul, bahawa dia tidak menyuruh pun siapa-siapa pun menyembah dia, kecuali menyembah Allah Ta'ala. Jadi mereka akan jumpa. Ayat nombor 16 dengan 17 ni dia panggil jumlah badaliyah. Jumlah badaliyah ni mana kata Allah Ta'ala nak beri penjelasan berkenaan dengan ayat sebelum ni, iaitu yaumat talaq. Ujung ayat 15 tu hari pertemuan. Pertemuan dengan siapa? Gapo dia hari pertemuan ni? Ayat nombor 16, nombor 17 ni dihura. Orang panggil sifat yaumut talaq. Yaumat talaq. Boleh faham ni? Yaumat talaq tu ayat nombor berapa? 15. Nombor 15, 16, 17 ni dia hurai apa dia disebut sebagai yaumut talaq. Sifat yang pertamanya, yaumahum barizuna la yakhfa 'ala Allah minhum syai'a limanil mulkul yaum lillahil wahidul qahhar. Yaum barizun, hari mereka dinyatakan dengan jelas. Barizun ni makna kata hari yang mereka akan keluar daripada kubur mereka. Keluar daripada kubur. Bangkitkan daripada kubur. Masa bila ni? Tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan yang pertama tu hancur habis. Apabila bunyi tiupan sangkakala pertama tu hancur belaka. Wa taranna sasukara. Muka tengok manusia tu sebagaimana mabuk dia. Wa ma hum bisukara, tapi dia tak mabuk. Kerana gitunya walakinna azaballahi syadid, kerana menanggung azab Allah yang kuat sangat pada ketika itu. Tak ada orang boleh selamat. A tak boleh selamat B tak boleh selamat C. Masing-masing berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan amalan masing-masing. Gitulah. Masa bila tu? Masa tiupan sangkakala yang pertama. Sangkakala yang kedua pula, apabila mari sangkakala yang kedua, masa tu dibangkitkan semula. Ni yaumum barizuna, mereka dibangkit daripada kubur mereka. Terjemahan kedua kepada barizun ni, yang makna zahir lah kita sebut,
hari yang tak ada sebagai lindungan mahupun zahir dan batin. Hari yang tidak ada lindungan sama ada zahir ataupun batin. Tak ada orang boleh beri perlindungan kepada dia, zahir ataupun batin. Jadi siapa dia nak beri lindungan kepada dia tu? Tak ada orang boleh bagi. Pada hari itu dia dengan dia sendiri. La yakhfa 'ala Allah minhum syai'a, tidak tersembunyi bagi mereka suatu hal pun. Hal keadaan mereka sikit pun tak tersembunyi. Ini yang panggil tahqiq kepada perkataan barizun tu. Yaumahum barizun la yakhfa 'ala Allah minhum syai'a, ni tahqiq kepada perkataan tu, iaitu tak terlindung bagi mereka segala apa yang mereka buat dalam diri mereka sendiri ataupun luar. Kerana dibangkit Allah Ta'ala ni, luar ni selanja bulat, tak ada pakaian. Tak ada pakaian, satu pun tak ada pakaian, selanja habis. Balik pada asal. Siapa Aisyah tanya Nabi lah, lepas kat telanjang belakang ni Rasulullah, tak ada orang tengok aku ke muka telanjang? Muka atas dunia ni kalau telanjang mu tengok aku tengok mu ni. Jawab Nabi SAW, tak ada nak mikir dah masa tu. Orang tak ada duk fikir dah. Siapa tubuh dia sendiri pun dia tak fikir telanjang ke tak. Malu tu malu, tapi tak ada fikir dah masa tu. Kerana masing-masing duk nak tengok lagu mana lah aku esok, lagu mana lah kena azab ke aku, kena rahmat ke aku, ke lagu mana. Jadi barizun tu tidak terlindung sikit pun daripada badan mereka, dan amal-amal mereka tu, hak batin tu, hak zahir tu, badan tu, amal mereka buat pun tidak terlindung, akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala semua sekali. Apa yang mereka buat sikit pun tidak akan disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kata nak menusuk tak boleh lah hari itunya. Allah Ta'ala tahu belaka. Limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan ni? Ni satu laungan orang panggil. Allah Ta'ala laung dengan kuat, dengan deras sekali. Siapa dia milik hari ni? Kerajaan mana milik hari ni? Kerajaan hebat-hebat atas muka dunia, mula semasa di dunia, mula Allah Ta'ala uji dia. Allah Ta'ala menyembunyikan zat dia, kita tak nampak Allah Ta'ala, tapi kudrat dan iradah Allah Ta'ala ada, kekuasaan Allah Ta'ala kita nampak. Maka pada hari ini, mana orang hak kata kerajaan hak hebat-hebat atas muka dunia, hak zalim kat orang ke, hak nyanyo kat orang ke, mana kerajaan habis licin? Gimana pemimpin-pemimpin hak hebat? Tak jawab belaka. Illahul wahidul qahhar, tak jawab. Maka semua jawab milik Allah yang Maha Esa. Maka semua yang hadir tu jawab milik Allah. Al-wahidul qahhar, Illahil wahidul qahhar. Allah Ta'ala yang wahid, al-wahid, qahhar, gagah. Maha Esa lagi Maha Perkasa. Dari dulu semasa atas muka dunia sampalah ke hari akhirat, milik Allah Ta'ala. Dunia pun milik Allah. Berkuasa Allah Ta'ala di muka dunia. Dengan kekuasaan dia Allah Ta'ala tunjuk pada kita. Akhirat apa tu yang berkuasa juga sepenuhnya. Nanti ada penghujungnya kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala guna dua perkataan lillah, al-wahid. Wahid makna kata dia seorang dia, esa, qahhar, gagah. Jarang orang lah nak buat seorang ni. Benda-benda pun orang kena ramai-ramai baru nampak gagah. Kerajaan-kerajaan kalau dia seorang, Perdana Menteri pun dia, Menteri Keuangan ke dia, merintah tak ada setahun, dengan dia pun mampu kerah. Tapi kalau dalam sebuah kerajaan kukuh besar, hebatlah dianya. Tu sifat yang pertama, yaumut talaq. Yaumut talaq yang kita sebut tadi, ayat yang ke-15 tadi, yaumut talaq. Ni sifat yang kedua pula, yaumut talaq, ayat nombor 17. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm innallaha sari'ul hisab. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat, pada hari itu akan dibalas setiap jiwa apa yang telah dibuat di atas muka dunia dulu.
Apa yang diusahakan di atas muka dunia dulu, baik dia baiklah, molek apa moleklah, bodoh bodohlah. Dan dia tidak tanggung amalan orang lain sikit pun, kecuali kesalahan dia melibatkan orang lain, maka dia tanggung. Maka dia akan al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat, pada hari itu akan dibalas setiap jiwa di atas apa yang dia buat. Dia taklah janji dah. Al-yawma tujza kullu dahin. Zalim tak ada nama bagi Allah Ta'ala. Zalim tak ada. Dalam hadis kursi sebut bahawa Allah, sungguhnya aku Allah haram zulm. Allah Ta'ala mengharamkan zulman li nafsi. Zalim itu tak atas diri aku sendiri. Maka Allah Ta'ala tu tidak sekali-kali zalim. Sifat Allah Ta'ala ni mungkin Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Hebat-hebat. Dia panggil, kalau kita sebut dah kemarin tu, sifat Jalaliyah tu ada bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi sifat yang kita sebut sebagai zalim ni tak ada. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan zalim. Baik. Inna Allah sari'ul hisab. Sungguhnya Allah Ta'ala menghisab dengan cepat amalan hambanya. Ayat nombor 18, nombor 19 ni panggil takhwif ukhrawi. Kita mengaji tadi. Takhwif ukhrawi. Ayat nak suruh takut berkenaan dengan akhirat. Ayat nak suruh takut berkenaan dengan akhirat. Ada buat mari juga ayat berbentuk takhwif ukhrawi. Ayat-ayat takhwif ni antaranya Allah Ta'ala bersebut ujian. Sama ada nak tengok hati seseorang itu di peringkat inabah ataupun keraguan. Inabah ni lagu mana? Dia Ustaz sebut dah kan, manusia ni ada peringkat dia. Insan yang baik ni melalui 4 peringkat. Yang pertama, mencari kebenaran sungguh-sungguh. Allah Ta'ala bagi inabah dia. Bila dia mula ikhtiar nak cari wahyu, beramal untuk sebarkannya, lepas pada tu Allah Ta'ala bagi hidayah. Bila hidayah tu dia gerak-gerak molek, bila hidayah tu dia pegang molek, jadi istiqamah. Kemuncaknya Allah Ta'ala bagi dia ratbul qalbi, keteguhan hati dalam jiwa dia. Tidak mundur lagi dia, tak melangkah ke belakang lagi. Kalau ujian-ujian ni dipenuh lalui oleh para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, diuji dengan begitu berat. Jadi ayat-ayat takhwif ni antaranya ujian dan semakan hati seseorang tu di peringkat mana dia. Peringkat dia nak terima hidayah ke, ataupun peringkat dia nak ragu-ragu dengan hidayah Allah Ta'ala. Mereka yang mempunyai inabah, mempunyai sifat balik pada Allah Ta'ala, bila mendengar ayat takhwif ukhrawi ataupun duniawi, tersentuh hati dia takut. Tersentuh hati dan takut. Sebab apa? Sebab mereka mempunyai hidayah, boleh dengar duniawi ni rasa takut. Kalau rasa tak dengar, tak takut apa-apa, itu dia peringkat iman yang sangat lemah. Itu nak cek diri kita sendirilah, jangan cek orang lain. Wa anzirhum yawmal azifati idhil qulubu ladal hanajir kadhimin. Tak dengar kah? Tak ada lain. Tak ada. Offline.
Hak lain jadi. Tak apa lah. Nanti kita download dalam tu. Tutup je tu. Kan? Kalau tengok YouTube nanti kita akan download yang ni, kita akan letak dalam YouTube. Tak apa, tak ada masalah. Download dalam apa? Facebook ni. Baik. Wa anzirhum yawmal azifati idzal qulubi ladayya hanajir kadhimin. Allah Ta'ala sebut. Dan berilah peringatan kepada mereka akan hari musibah yang begitu hampir. Di waktu musibah tu, hati-hati mereka naik sampai ke kerongkong menutupi penyesalan mereka. Ni Allah Ta'ala sebut ni. Kita kena perhati ayat-ayat gini ni. Ayat-ayat gini ni, ayat-ayat yang kita kena perhati. Makna kata kalau kita tak perhati ayat-ayat yang berbentuk begini ni, hati kita jadi kerah. Hati kita jadi kerah. Bila hati kerah tu tak ada apalah dia. Kita nak buat apa bila hati dia kerah? Apa makna dia ni? Ni jadi ni. Makna dia Allah Ta'ala kata, beringatlah. Beringatlah pada hari azifah, iaitu hari yang begitu hampir dengan musibah. Pada ketika itu hati-hati manusia ni takut. Dah takut dia naik sampai ke halqum, ingin keluar daripada badan tu, hati tu. Ni orang panggil kata-kata bidalan ataupun kata-kata peribahasa orang Arab. Hati ni debar duk. Orang Melayu pun ada kata masa nak cabut jantung. Nak cabut jantung. Mana debar tu kedebar sangat. Duk. Jadi kalau orang ni kedebar sangat, cakap atau apa terjelah, nyawa tu apa tak apa sedap. Itu. Tapi akhirat berat lagi. Tu gambaran yang Allah Ta'ala bagi di dunia baru. Maka kalau kita ni gimana-mana kita rasa kedebar sangat pun kita tu. Masa ni rasa tak sedap hati. Kalau kita kata Allah, saya semalam rasa nak cabut jantung. Nak cabut jantung. Itu contohlah. Berat lagi akhirat. Lafaz ya kadhimin yang Allah Ta'ala sebut tu bermakna sedih. Sedih dia duka cita sehingga tak dapat kata-kata apa. Kerana sedih sangat. Sedih sebab apa ni? Sedih dengan diri sendiri. Bukan sedih dengan orang lain. Sedih dengan diri sendiri. Tak boleh sedih dah. Kalau kita kata atas muka dunia mula Allah Ta'ala bagi dah. Tapi jenis manusia lah. Menyesal kemudian hari. Satu di antara tugas Nabi-Nya beri amaran tentang dahsyatnya kiamat. Akhirat. Dah bermula dengan mati. Bila tunggu sekat nak mati baru nak bertaubat, Allah Ta'ala tak layan lah masa tu. Malidh zalimina min hamimim wala syafi'in yuta'. Tidak ada bagi golongan zalim sebagai kawan yang rapat, dan tidak ada penolong yang boleh menjamin bagi jaminan yang didengari. Golongan zalim merujuk kepada syirik. Sebab matilah syirik ni dikira zalim. Matilah syirik ni dikira zalim. Dan itulah zalim yang paling besar sekali mengikut kata Ibnu Kathir. Dan golongan ini tidak akan ada kawan rapat sejenis mereka. Walaupun ada kawan dapat sekalipun, tak boleh tolong. Dengar rayuan pun tak boleh. Sebab tu Allah Ta'ala sebut perkataan min hamimin. Lafaz perkataan hamimin tu adalah merujuk kepada kawan rapat sejenis dengannya. Kalau kita kata orang jahat, batu orang jahat, sama-sama jahat dia atas muka dunia mula, sama-sama syirik, tak nak buat apa juga, walaupun dia berkawan rapat. Dan tak ada orang nak berani beri syafaat di atas kebenaran daripada Allah Ta'ala kecuali tanpa kebenaran daripada Allah. Tak nak bantu. Bukan sebagaimana kita atas muka dunia ni,
kita membantu orang semasa kemalangan jalan raya, kita boleh tolong, tak kira siapa, India, Cina, kita tolong. Kira tak boleh. La yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tak ada syafaat kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lawangan minta tolong akhirat pun tak ada orang dengar. Tidak orang dengar. Bayangkanlah. Lah ada yang takut, nak cabut dada-dada, nak menyawa pun tak boleh, saing pun tak ada, minta tolong pun orang tak dengar. Kalau benda tu berlaku atas muka dunia, mati dah orang tu. Nah, duduk lautan sorang-sorang ni boleh hidup lagi, boleh makan pucuk kayu, cari sungai-sungai, boleh minum air. Ya. Jumpa lah benda-benda hak tengah jalan hutan tu, jumpa buah ke, tak ada buah pun menantai gapo pun, kora ke gapo tak kira dah. Darurat ni boleh makan. Jumpa buah-buah kayu hak ada pisai-pisai ke dalam hutan, orang hak tumbuh tu boleh makan. Pucuk-pucuk paku dah boleh makan lagi. Tak ada api kak, ambil pokok kering tu, asal sama dia tu biar api, berasak kak, bubuh daun-daun kering tu biar api. Ni tak ada nak apa. Tu Allah Ta'ala suruh manusia tu fikir bahawa malil zalimina min hamimin, tak ada teman rapat, wala syafi'i yuta', tak ada orang nak boleh tolong dia. Ya'lamu kha'inatul a'yun, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ayat nombor 19. Dia ya'lamu kha'inatul a'yun, dia maha mengetahui. Dia maha mengetahui termasuk mata yang khianat dan apa yang disimpan dalam hati. Ni sifat Allah. Ya akan balas dengan adil, dan Allah Ta'ala tidak menzalimi siapa-siapa pun, kerana dia tahu benda yang tak manusia tak tahu, dia tahu. Khianat hak sembunyilah hati, dia tahu. Maksiat yang yang khianat yang mudah tersembunyi daripada pengetahuan orang lain. Kita tengok gapo-gapo, kalau pakai spek mata hitam tak tahu kita tengok gapo, tapi Allah Ta'ala tahu. Semuanya akan diadili. Nak khianat kat orang, kita buat perancangan. Orang nak kita khianat tu duduk jauh, kita mesyuarat sama-sama kita nak khianat. Kira-kiranya kita bolehlah khianat ke dia, dan dia pun tak tahu siapa dia hak jo khianat ke dia. Dia tak tahu siapa dia jo khianat ke dia. Dia pun tak tahu siapa jo khianat ke dia. Tak ada orang tahulah makna kata. Tapi Allah tahu. Semua tak nak bongkar belakang. Dan menjaga kerja hati kita ni daripada khianat, lintas hak tak molek, deki, niat, hasad, deki, semua ni orang panggil benda yang susah untuk kita jaga. Tapi kena jaga jugalah. Sebab semua ni akan dipersoalkan di hadapan Allah Ta'ala di yaumil akhirah. Ayat nombor 20 dia panggil tanwirud da'wah. Ni kalau kita sebut dalam usul kita, pencerahan berkenaan dengan dakwah. Apa dia dakwah surah ni? Kita baca kemarin. Tajuk surah ni apa dia? 3 kali dah Ustaz sebut kemarin. Kalau tanya tak ingat, agak sakit tekak. Tajuk gapo surah ni? Surah Ghafir ni. Tauhid fi doa. Mana kata kalau tanwirud dakwah ni adalah nak bagi pencerahan berkenaan dengan tajuk tu, biar cerah lagi. Ayat nombor 20. Wallahu yaqdi bil haqqi wal ladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai'in innallaha was sami'ul basir. Wallahu yaqdi bil haqqi. Allah akan membuat keputusan dengan tepat. Anda kata Allah pasti buat keputusan dengan tepat, sebab bersama Allah tu ada bahan bukti. Bahan bukti makna bukti yang manusia buat atas muka dunia dulu ada. Allah Ta'ala tahu dah.
Allah tak ada tulis pun Tuhan tahu. Tuhan ingat, tapi nak tunjuk keadilan Allah. Nah, keadilan Allah di atas maliz zalimina. Ayat nombor 19 tadi, bahawa tidak ada orang yang kena zalim. Lalu kalau lah manusia muat lagu ni, tak ada bukti. Mungkin manusia kata, tak ada pun. Sebab manusia ni dia beri takwil walaupun depan Allah Ta'ala pun. Maka ada. Ada apa dia? Surat amalan dia, bukti cukup. Rekod ada, tulisan ada, recording pun ada. Walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bisyai', dan seruan kamu yang kamu seru selain daripada Allah tidak dapat membuat keputusan pun. Tu. Lafaz allazi tu, walladzina. Alladzina di situ rujuk pada siapa tu? Ruh nabi-nabi, wali-wali, malaikat yang kamu seru selain daripada Allah. Walladzina, dan seruan yang kamu seru. Walladzina makna kata itu bentuk seruan. Walladzina di situ siapa dia tu? Ruh nabi, wali, malaikat, jin yang kamu seru selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya tak boleh jadi apa satu pun, tak dapat buat keputusan apa pun, tidak dapat memenuhi hajat kamu pun. Cuma bisikan syaitan yang kamu ikut. Mana kata di sini yang diseru selain daripada Allah tidak tahu pun bahawa mereka itu diseru, kecuali jin yang dengar tapi tak boleh beri keputusan. Misal kata kalau orang suruh nabi, roh wali tak, malaikat, roh nabi, roh wali, malaikat, dia tak ada buat apa pun, tak boleh keputusan, dan dia tak dengar pun. Kecuali jin dengar. Kalau kami tak tolong ke jin, tapi dia boleh beri keputusan ke tak, dia pun tak boleh buat keputusan gitu akhirat. Baik tak ada kuasa ke apa pun. Ini adalah nak mengukuhkan lagi dakwah pada surah ni bahawa kita hanyalah berdoa hanya kepada Allah, tauhid fid doa. Sebab orang yang kita minta doa tu, kita seru dan kita puja selain pada Allah Ta'ala, dia pun tak boleh buat apa-apa pun di hari akhirat nanti. Innallaha was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha jua, maha mendengar, lagi maha melihat. Ni jumlah takliliyah dia panggil. Jumlah takliliyah ni makna kata Allah Ta'ala mendengar dan boleh buat sesuatu keputusan, mendengar seruan hambanya, dan dia maha melihat keadaan hambanya, dan dia boleh buat keputusan apa yang dia nak. Dan maka tidak patut manusia ni menyeru orang yang tak boleh dengar dan tak boleh melihat secara sepenuhnya. Roh Nabi yang kita seru ni, dia pun tak boleh dengar. Tak boleh dengar apa. Dan tak boleh buat keputusan. Tapi Allah ni As-Sami'ul Alim, maha mendengar, lagi Al-Basir, maha melihat. Ayat 61. Awalam yasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladhina kanu min qablihim kanu hum ashadda minhum quwwah wa athara fil ardi fa akhadhahumullahu bidhunubihim wa ma kana lahum min dunillah wa ma kana lahum min Allahi min waq. Awalam yasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladhina min qablihim. Awalam yasiru, tidakkah mereka tu berjalan atas muka bumi, tu yang kata musafir. Tujuannya fanzuru kaifa kana aqibah. Tujuannya iaitu tengok bagaimana kesudahan orang-orang dahulu daripada mereka. Kanu aqibatu alladhina kanu min qablihim. Apa yang jadi? Ayat ni khitab dia kepada kafir Mekah lah, musyrikin Mekah. Mana kata tidakkah kamu orang Mekah pergi musafir di tempat-tempat yang disebut oleh Al-Quran, dan tempat-tempat sebut oleh Al-Quran tu mu sendiri pun tahu orang Mekah masa tu dah. Contohnya di negeri Madain, kaum Nabi, kaum Samud. Di Hadramaut, kaum Ad. Jadi tempat-tempat ni mereka lalu ni, tempat Ad daripada Yaman ke Hadramaut, daripada Mekah ke Hadramaut, lalu kok Syam, kok mana tu, ada tempat-tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala binasakan kaum. Dan cerita pembinasaan kaum tu mereka pun tahu. Sebab dia akan menego kamu lalu di situ pada musim sejuk dan musim panas. Ila fi Quraisyin ila fi rihlatash shita'i was-saif. Rihlatash shita'i was-saif, mereka akan musafir pada asy-syita' dan as-saifi. Asy-syita' musim sejuk,
as-saifi, musim panas. Asyita was-saif. Jadi mereka berniaga pada musim sejuk, musim panas ni mereka lalu belaka kat kapung-kapung Allah Taala binasa kan tu. Kamu tengoklah sebab apa dia kena binasa tu. Allah nak mengajar supaya tengok ni bahawa satu kehidupan ni jadi pengajaran. Kata Ibnu Mas'ud, pernah memberi nasihat, Ibnu Mas'ud kata, siapa yang ingin jejak contoh kehidupan seorang, maka contohilah yang terbukti dia cemerlang mereka sehingga mati. Mana kalau ambil contoh seorang-seorang itu, kita ambil contoh hak mati dah, hak molek. Dia tu mati dah, dia molek, kita sebut kebaikan dia, ambil contoh daripada tu. Kalau hidup lagi boleh juga ambil contoh, tapi kesudahan dia kita tak tahu lagi. Ulama-ulama dulu Imam Syafi'i gapo mati dah, kita ambil contoh kehidupan dia. Hak ada ni tak tahu lagi lagu mana. Kanu hum ashaddu minhum quwwah wa athara fil ardi. Mereka semua dahulu hebat berbanding orang Mekah sendiri, daripada tubuh badan kuat dan juga kehebatan sejarah yang tinggal di muka bumi. Kaum dahulunya hebat lagi daripada orang Mekah dari segi tubuh. Kau samuk kan mereka ni gagah, boleh hakak batu, boleh Allah bukit tu mereka buat jadi rumah, boleh tepar bukit. Negeri Madian, kau negeri mana dah, dia tepar bukit tu, dia pahak bukit-bukit tu jadi istana dalam tu. Ada kesan tu ada lagi di Jordan. Di Jordan mereka boleh dah, Allah Ta'ala cerita sendirilah bukit-bukit ni jadi rumah mereka. Nak banding orang Mekah, kuat mereka lah, tapi kuat-kuat pun hancur sebab mereka langgar perintah Allah Ta'ala dalam bab tauhid fi du'a. Mereka pergi seru yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Fa'akhadhahumullahu bidhunubihim, Allah Ta'ala azab dengan sebab kesalahan mereka. Hebat macam mana sekalipun buat dosa, habis azab. Maka wahai orang Mekah, mu kena ingat, kalau buat dosa serupa dengan dia, engkar pada seruan Nabi, jaga-jagalah kamu. Wa ma kana lahum minallahi min waq, dan tidak ada lagi bagi mereka daripada azab Allah pelindung, dan boleh melindungi mereka, menjadi penyelamat bagi mereka. Ada boleh selamat bila Allah Ta'ala azab. Ayat nombor 22 nak terang kesalahan kaum terdahulu yang menarik azab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut kesalahan mereka sebab apa? Mungkin tengoklah sebab apa mereka jadi gitu tu, hancur lebuh habis. Tengok supaya hancur. Tengok tu sebab apa dia hancur, Tuhan sebut sebab. Yang pertama kamu kita tengok dulu. Sebab apa aku boleh hancurkan dia? Aku azabkan dia dengan sebab kesalahan dia. Kesalahan apa? Hak boleh buat mari azab ni. Dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat fakafaru fa akhadhahumullah. Yang demikian musibah tu mari kerana pernah datang rasul yang membawa bukti, mereka ingkar. Lalu fa akhadhahumullah, Allah Ta'ala azab mereka. Kesalahan umat terdahulu yang hancur mereka, walaupun mereka gagah, mereka boleh pahak bukit, mereka boleh buat macam-macam, kerana jelas nyata yang Allah Ta'ala sebut di sini bahawa walaupun rasul tu bawa bukti jelas yang nyata daripada Allah untuk kena Allah ikutlah rasul, tapi dia ingkar juga. Dengan sebab keingkaran dia kepada dakwah tauhid fi du'a ni lah yang menyebabkan Allah Ta'ala azab dia. Disembah berhala juga, minta juga kesan daripada Allah. Dan kesan tolak dakwah para rasul membawa wahyu ni, akhirnya Allah Ta'ala buat mari azab. Siapa-siapa pun yang menolak dakwah Nabi-Nabi selepas ditabligkan kepada mereka, disyarah kepada mereka, disebut pada mereka berkenaan dengan dakwah ni, mereka tolak juga, maka mereka menarik azab daripada Allah Ta'ala. Innahu qawiyyun syadidul iqab. Allah Ta'ala kata, sungguhnya Allah itu sangat berat, syadidul iqab. Allah Ta'ala ni sangat berat. Allah Ta'ala azab tiada bandingnya dan susahnya. Keperitan yang mereka rasa atas muka dunia. Akhirat lebih lagi. Akhirat lebih lagi. Wallahu a'lam. Kita sambung esok pula ayat nombor 23 sampai 45 esok. Ayat nombor 23 sampai 45. Banyak kita baca esok, kerana dalam tu dia ada kisah Nabi Musa menyampaikan wahyu kepada Firaun. Walaupun kisah Nabi Musa ni Allah Ta'ala sebut banyak kali, tetapi
daripada sudut yang lain. Allah Ta'ala cerita Nabi Musa ni kadang-kadang gini dengan tujuannya supaya kita tidak jemu membaca kisah Nabi Musa ni. Dan Allah Ta'ala sebut apa yang mereka buat selepas Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa wahyu supaya pergi jumpa dengan Fir'aun. Dia pergi jumpa Fir'aun, apa yang Fir'aun buat, sehinggalah Fir'aun nak bunuh Nabi Musa sebab apa. Dan dalam ayat yang kita akan baca esok juga ada khutbah rajulun mu'min, khutbah lelaki beriman di kalangan puak-puak Fir'aun. Di kalangan puak Fir'aun, katanya orang nombor 2 lepas pada Fir'aun tu sendiri. Mudah-mudahan dia berkati Allah Ta'ala. Kita sambung tanda esok ayat nombor 23 sampai 45. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. InsyaAllah lah kita kelah kita nak tambah malam selagi, tapi bukan setiap malam lah, supaya cepat habis kita punya surah kita. Assalamualaikum warahmatullahi